SPRM sita lebih 10 hartanah berkaitan seleweng dana NGO. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim akan memperkenankan pelantikan calon terbaik bagi mengisi jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Baginda turut menegaskan tiada keperluan untuk mana-mana pihak mempolitikkan perkara berkenaan. Susulan insiden tula membabitkan seorang anggota polis didakwa memijak seorang individu ketika tangkapan di Kulim, Kedah baru-baru ini, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PJ memberi jaminan siasatan dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pegawai atau anggota. Sekian berita tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.